hari Jumaat yang mulia ini, Mahat Tahfiz Al-Iman Taman Universiti telah pun mengadakan majlis restu ilmu bagi para pelajar yang akan menghadapi peperiksaan UPKK, SDEA dan juga SPM bagi tahun 2025. Majlis telah diserikan dengan kehadiran ibu bapa bagi memberi semangat kepada para pelajar untuk menghadapi peperiksaan. Majlis telah dimulakan dengan bacaan doa oleh Ustaz Muhammad Hilmi bin Selamat, ucapan daripada Tuan Mudir Ustaz Muhammad Nazri bin Umar serta ucapan daripada wakil ibu bapa. Ingin berbakti, saling sayang, maaf telah diberikan itu baca pertamanya ustazah dan guru-guru Mahat Tahfiz Al-Iman, ada barisan ustazah dan guru-guru, kami memohon restuilah, redailah segala pengorbanan yang anda telah berikan kepada anak-anak kami. Ustazah sekalian, Allah angkat darjat dia, Allah muliakan, Allah bagi rezeki melimpah ruah, dapat bahagia masuk syurga tanpa hisab insya-Allah. Terima kasih banyak ajar anak kita orang. Alhamdulillah, inilah dia sebahagian buah tangan yang dihadiahkan oleh ibu bapa bagi menyempurnakan lagi majlis pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan. Tiada kemaafan, kasih sayang itu titip, kasih sayang penghubung, ayah dah keluarkan segalanya, kasih sayang. Dan kini tibalah masanya buat ibu bapa membisikkan doa tulus ikhlas buat anak-anak mereka yang bakal menghadapi peperiksaan. Kasih sayang pada semua, kasih sayang sesama kita, kasih sayang selamat di akhirat sana. Kasih sayang itu amin. Kasih sayang penghubung hati, kasih sayang itu tali, kasih sayang pengikat diri. Pada zaman saya yang hadir anda dapatnya dari kasih timbul simpati, dengan sayang ada persaudaraan, kerana